orang baru je lepas habis salam jama'i untuk hari ni. Habis lagi kita orang nak cari cikgu sendiri tak sempat salam. Tak habis lagi ni kita orang. Dah nangis. Nangis sama ini. Buat. InsyaAllah. Doakan kita Rayman. Rayman. Dapat biku tadi lah. Lulus pun saya dah bersyukur dah Mida. Doakan untuk awak. Kita nangis juga. Kita orang rindu sumpah rindu ni dah mampus. Rindu nak kena macam ni. Rindu nak tunjuk. Kita kuliah satu kelas baca dulu. Asmi terbaca. Yelah. Buat je lah. Jangan kita orang tak video. Bye Media Sahaja. Bye Media Sahaja. Media Dia tak tahu dah cakap apa. Saya nak ambil satu naik kelas Media. Ini ucapan. All the best. Good luck. Buat yang terbaik. Okay. Thank you Media. Thank you Media. Apa lagu tu? So hari ni kita nak pergi jumpa cikgu Aniza. Cikgu Haniza, cikgu kesayangan si cikgu Awak tidak ambil teacher. Guru sejarah kita yang paling tersayang. Ada kelas lah. Awan takkan mendung bersamamu. Tiba-tiba hujan terus. Kau Ibnu So sekarang kita orang nak pergi sebab BM. Dan hari ni sangatlah random. Hari ni macam tenang sikit lah. Tak tenang sangat. Tapi Tenang bagi kau je lah aku. tak tenang pun. Kesengsaraan bagi seseorang. Okey, kita simpan ni memang untuk markah kita. Untuk backup mana-mana bahagian yang Sejak aku jalan petang. Tiba Betul kok. tak posisi kat orang yang angin blok kan. Okey, jadi pesanan cikgu ikut orang lain. Dekat tengah-tengah Waktu menjawab soalan. Dia faham ke? Boleh. Okey, baik. Jangan keluar-keluar cakap kat saya cikgu tiba-tiba saya tak dengar lah. Jadi fikir Jangan cakap. Boy solat maghrib dekat surau. Okey. Aku orang berat. Ha? Buku? Macam mana adik? Biaya lah aerobik. Apa tu? Biaya lah aerobik kewajiban. Kenapa tu? Kau yang tadi. Okey, baru tenang sekejap. Music. Apa yang kau lambat ni? Kalau teenagers, you make Ni kenapa ni ada putih-putih? Kan aku dah cerita. Tahulah. Ada. Foto. Pantang ni. Kau selalu je buat Gomol. Selalu je buat kan. Kau kentut Okey, boleh kita buat lagi sharing? Belah sini jadi lah. Sebab belah sana macam ada. Dari mana? Apa? Okey, terima kasih yang dekat ini. So day 3 Siapa tu? Hamzah. Ya. Bukan. Tak kenal. Ha? Siapa tu? Jom. Tak adalah. Mana boleh? Ni kenapa bukan kau blok 3? Itu Isyad ke? Macam mana lagu ni? SPM ni di sini. Apa ni? Apa tu dia cakap? Tak dengar lah. Apa dia cakap tu? Comelnya. Hai.
malam ni. Kita nak pergi praktis mendengar. Dengar biar. Mak kata Anas, after mendengar kita buang telinga, okey? Sebab dah habis kan? Koneksi. Apa tu? Tidak ada macam ni. Ya. Kau paduk kan? Alah, tak boleh lah. Kau lagi kan? Aku paling tak suka. Yang dia besok kau dah rasa kau dah... Apa ni dia kat? Tolong. Ada orang dapat biskut hari ni. Ah, kau. Apa? Apa ni? Tak faham lah. Mana? Muti nak Muti. Datang apa? Datang apa? Madam cepatlah bagi kata-kata nanti madam masuk blog YouTube saya. Wow, you don't vlog? Madam Saya ada sari video dekat blog. Okay, good luck to Widad and all 5B1 students. Cantik lighting kat sini. Okay. You will get A+ tau. A+ for you. Amin. Yes. So banyak. Yang penting, dia macam ni, fikir macam ni. Okay, you dah 11 tahun pergi sekolah. Kan, daripada kelas 1 kan? Ini kira pengakhiran sekolah you ni. Pengakhiran sekolah you. So make the ending memorable, the best you can do. You akhiri your schooling dengan apa, perasaan yang puas hati tau. Everything yang you buat dalam hall tu, benda you puas hati. You rasa macam, yes, I did my best. Aku hati lah. Kalau result macam mana pun, kan? You make sure your, itulah maksud I. 11 tahun di sekolah, you rasa macam berbaloi. Pengakhiran dia, Alon. Madam, nanti kita ambil time dinner tau. Madam datangkan time dinner, madam. Sewa. Hari ni kita orang dekat Dewan. Tak sudah Asha. Muti ni kita. Aku tu pula. Muti. Oh, esok.